Villa dekat tengah Putrajaya boleh muat sampai 30 orang dengan 6 bilik. Lokasi dia memang betul-betul strategik. Boleh tengok ni ada jambatan Seri Wawasan. Lepas tu ni ada Tasik Putrajaya. Nak pergi semua tempat dekat Putrajaya ni dekat je. Tapi kalau nak duduk dekat sini je buat family day pun okey. Homestay ni dari luar nampak macam ni je. Tapi rupanya bila masuk dalam 3 tingkat tau. Memang besar, boleh muat 30 orang tau. Kolam renang pun dah ada. Boleh buat barbecue. Nak buat aktiviti pun boleh. Walaupun dia dekat lot tengah-tengah tapi still ada laman macam ni. Dan ada kawasan outdoor dekat tingkat atas. Dekat sini boleh main snooker. Nak muatkan sampai 30 orang tu jangan risau. Sebab dekat sini ada banyak bilik. Ada 6 bilik dan 6 tandas. Memang tak payah berebut dah. Semua bilik luas. Tambah-tambah lagi master bedroom. Bilik yang luas macam ni dah letak 3 katil muat 6 orang. Tak cukup dengan tu, dia orang siap bagi tilam lagi. Tandas pun okey. Kalau dekat master bedroom siap ada bathtub. Untuk berkumpul, ruang tamu ada 2. Dekat bawah sekali ni ada ruang tamu dan dekat tingkat atas pun ada ruang tamu lagi 1. Bolehlah duduk sambil layan Netflix. Nak duduk tepi kolam ni pun okey juga. Tu belum kira meja makan yang diorang bagi lagi. Dah lah bagi 2. Besar pula tu. Dapur pun besar. Diorang dah bagi siap-siap daripada dry kitchen. Lepas tu buka ni ada wet kitchen. Ini memang best masak kat sini sebab dapur dia luas, tak payah berhimpit. Peralatan pun semua dah ada. Kalau gotong royong atau family day tu memang best. Paling kita orang suka design villa ni, dia pakai banyak glass. So daripada dalam pun dah boleh nampak anak-anak mandi kolam renang dekat luar. Tak adalah bahaya sangat. Harga pula tak mahal. Korang datang 30 orang, seorang bayar dalam RM40 je. Nama tempat ni Villa 16 Putrajaya. Nak booking, tengok caption.